Dapatkah inovasi pengajaran dan pembelajaran bergerak seiring dengan dunia digital masa kini? Kami bawakan kisahnya. Nak, nak digunakannya nama nak permulaan nota masa hadapan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat penonton. Kali ini kami bersiaran di Kolej Vokasional Melaka Tengah, Bukit Katil, Melaka. Dunia pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran ini kian mencabar bahang digitalisasi dan kecerdasan buatan kian terasa. Sinonim dengan perkataan lupa bawa dan hilang nota sering didengari dan menjadi tidak asing lagi. Rutin masalah ini sering dihadapi oleh Puan Liana selaku tenaga pengajar di Kolej Vokasional sekaligus menjadi pengasas kepada kad imbas NAP. Bersama kami, pengasas utama aplikasi NAP bagi berkongsi idea inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya Puan Liana bersama dua rakan pembantu, Cik Sofia dan Cik Amira yang mencipta kad imbas NAP. Aplikasi ini mengintegrasikan kod QR dan aplikasi digital yang dihasilkan melalui aplikasi Blood lah. Cetusan idea bermula dengan saya sendiri disebabkan sering sangat menghadapi masalah pelajar saya lupa bawa nota, hilang nota di dalam kelas. Jadi saya fikir apa medium yang sesuai untuk mengelakkan masalah ini berlaku. Menjadi pelopor utama dalam idea kad imbas NAP ini, 4 objektif utama yang ingin dicapai. Objektif kami yang pertama adalah untuk meningkatkan pengurusan nota pelajar. Yang kedua, memudahkan akses bahan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kefahaman pelajar dan menggalakkan pembelajaran kendiri. Melengkapkan idea inovasi ini, proses pembangunan produk inovasi telah melalui aliran proses yang tersusun rapi. Kami bermula pada Disember 2025 lah, di mana langkah pertama kami mengenal pasti masalah. Seterusnya kami buat perancangan di mana kami brainstorm idea inovasi itu bersama dengan rakan pembantu dan seterusnya. Seterusnya, kami melaksanakan ujian di dalam bilik darjah di mana semua pelajar akan mencuba aplikasi itu. Seterusnya, kami mengumpul data dan maklum balas daripada kalangan pelajar. Kemudian, kami menganalisis data dan membuat refleksi. Akhir sekali, kami membuat penambahbaikan. Ini adalah produk inovasi kami lah, iaitu kad imbas NAP. Kad imbas NAP ni boleh diletakkan di mana sahajalah, sama ada di papan kenyataan, di dalam kelas, belakang kelas, ataupun boleh juga dihasilkan sebagai penanda buku. Jadi dia sangat mudah diakses oleh pelajar lah. So fungsi dan penggunaan dia mudah sahaja. Pengguna hanya perlu buka kamera dan scan kad imbas ni. Okey, ni macam ni lah rupa aplikasi NAP. Okey, dekat sini kita dapat lihat ada nota kuliah yang mana pelajar dapat akses terus
secara online dalam masa nyata. So pelajar boleh akses dan juga download. Okey. So aplikasi ini juga pelajar boleh terus muat turun daripada aplikasi ini terus ke dalam telefon ataupun tablet masing-masing. Okey, jadi caranya add to home screen lah. Okey. Jadi dekat sini pada bila-bila masa sahaja pelajar hanya tekan saja aplikasi NAP dan boleh dapat akses nota secara nyata. Bagi saya, nota awam pintar ini sangat fleksibel. Saya boleh membawa nota ini ke mana-mana dan bila saya ingin study, saya boleh buka nota awam pintar dan tekan saja di mana-mana bab. Betul kan Cina? Betul-betul. Lepas tu nota awal pintar ni ada setiap bab untuk subjek etika perniagaan. Nota ni juga ada soalan untuk pasir. 2, 3. Okey, dekat aplikasi NAP ni kita dapat tengok ada mereka sediakan slide untuk setiap topik. Jadi itu memudahkan kita supaya kita tak perlulah buka nota guna kertas apa semua kan. So benda ni menjimatkan masa. Kalau kertas hilang, kita boleh guna nota online. Inovasi ini bukan sahaja memudahkan pengurusan nota, malah selari dengan pembelajaran abad ke-21. Sekian daripada kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi.